Assalamualaikum dan selamat datang ke Solat Rasulullah Official. Solat jamak bila kita bermusafir, minta jelaskan cara sebenar membolehkan kita melaksanakan solat jamak berapa hari? Kerana hadis mengatakan Nabi SAW melakukan solat jamak 14 hari. Saya, isteri saya kerja di Selangor, saya berasal dari Jeritih, Terengganu. Manakala isteri saya di Kelantan, kampung datuk saya di Dungung, Terengganu. Saya perlu ada tanah di Dungung, isteri saya ada tanah di Kelantan. Di sini kami berkongsi panduan, ilmu dan amalan solat yang berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamak takhir maghrib dalam waktu Isya. Soalan saya nak mayang maghrib dulu ke mayang Isya? Jawabnya boleh belaka mayang mana-mana pun. Nak mayang garik dulu boleh, Isya dulu boleh. Yang tak boleh pilih mayang jamak takdim, iaitu mayang Isya dalam waktu garik wajib mayang Isya dulu. Boleh tak jamak di tempat kerja? Contoh nak kosor, balik kampung jauh lebih 100 kilo. Bila nak balik kampung akan melalui tempat tinggal kita. Tempat tinggal, tempat kerja. Kat mana gini? Kampung. Faham lah. Dah ramai dah orang tanya gini. Tahu lah. Baik. Dia duduk Pulau Serak. Sini ya Pulau Serak. Faham? Dia kerja Dungung. Ni Dungung. Dia kata tu botol dah buat lolok. Ni Dungung. Dan dia balik kampung di Besuk. Sebelah rumah lagi. Faham tak? Dia ni pergi kerja, pas pergi kerja Dungung daripada Pulau Serak, 5 batu, nak lipat balik terus balik Besuk. Faham tak? Dia musafir dah ni. Kalau kata musafir, nak musafir, dia kira musafir dah ni. Nak perjalanan ni terus ke kampung dia kat lagi. Dikira dah ni. Ni dikira ni. Musafir dah ni. Tapi bila dia lipat balik lalu kok mukim Pulau Serak, hilang nama musafir semula. Faham tak? Hilanglah nama musafir. Bila dia keluar pada mukim Pulau Serak, siapa di Kuala Abang, keluar mukim. Mari orang Abang tu boleh jamak kosor semula. Itu saja cerita dia. Mudah. Soalan seterusnya. Tempat tinggal, tempat kerja lebih 1 kilo. Dah boleh jamak tiap hari tak waktu bekerja? Jawabnya boleh. Dah afdal tak? Dah afdal. Dah afdal benda? Semayang macam biasa. Boleh tetap boleh. Soalan seterusnya. Musafir tujuan baik. Macam mana kalau musafir nak balik ngundi? Pasti kerajaan zalim. Jawabnya kalau nak beri, nak buat, nak tolong orang zalim ni, kita tahu dulu. Tolong orang zalim haram ke halal? Haram. Bila haram, bermakna benda ni derhaka pada Allah. Maka musafir tu tak boleh jamak, tak boleh kosor. Faham? Bangun biatu bawa. Ada jamak. Dah muatu semayang apa lagi? Solat jamak bila kita bermusafir, minta jelaskan cara sebenar membolehkan kita melaksanakan solat jamak berapa hari? Kerana hadis mengatakan Nabi SAW melakukan solat jamak 14 hari. Dengar molek. Musafir bahasa Arab, bahasa Melayu mudahnya orang yang berjalan jauh. Jauh mana? Lebih kurang 90 km. Kau yang paling panjang adalah 89,899 diukur oleh Dr. Rahbah Zuhaili. Dan kau yang paling pendek 81 km. Jadi kalau kita keluar 81 pun boleh dah. Kerana ada fuqaha yang bilang 81. Tak ada masalah. Kerana asalnya kita syarak 2 marhalah. Dalam hadis tak sebut kilometer, sebut batu. Lebih kurang. 80 km lebih, boleh kita jamak kosor. Baik. Masalah berlaku, masalah 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kerana tak faham. Masa ngajar angguk. Balik sekarang kena laksa 2 pinggang, 8 hari dah pula. Tadi 3 hari. Itu masalah. Dengar molek. Dia kalau kita nak jamak, nak kosor ni, iaitulah jangan kita tahu cara khabar dulu berapa kosor berapa apa. Kita kena hukum dulu aku musafir atau mukim. Hak tu nombor 1 wajib sebelum jamak kosor. Aku mukim atau aku musafir. Benda makna musafir orang yang berjalan jauh boleh jamak kosor. Benda makna mukim orang yang bukan berjalan jauh haram jamak kosor. Baik. Siapa yang nak pergi, kita duduk TTDI nak pergi ke Alostar, lama mana?
3 hari nak duduk. Alok Ustaz nak pergi sana tengok mak menakan nikah lain pula. Jadi 3 hari dalam kitab fiqh, kitab hadis kata siapa yang nak pergi ke satu destinasi selama 3 hari atau kurang, maka dia bernama musafir yang singgah. Faham lagi? Orang yang nak singgah 3 hari atau kurang dia panggil musafir lagi yang singgah sahaja. Jadi bila namanya musafir yang singgah, boleh jamak qasar, terjawab sudah. Betul tak? Jangan tanya pula, dia boleh jamak ke tak? Tadi kau bodoh. Nah, apa makna musafir? Orang yang berjalan jauh yang boleh jamak qasar. Apa makna mukim? Orang yang tidak musafir yang haram jamak qasar. Jadi siapa yang nak pergi 3 hari atau kurang, maka dia bernama musafir dalam perjalanan. Bila dia singgah 3 hari saja, namanya musafir yang singgah. Boleh jamak qasar tak? Faham tak tu? Kena jawab sendiri tak? Nak duduk 4 hari. Maka siapa yang nak pergi Al-Usta 4 hari, dalam perjalanan dia adalah musafir, boleh jamak qasar. Tapi masuk welcome to Al-Usta. Nah, masuk dah mukim Al-Usta, maka dia bernama pemukim Al-Usta. Bila dia bernama pemukim, sebab apa? Sebab nak duduk 4 hari ke atas. Boleh jamak qasar tak? Tak boleh, daripada tarikh masuk lagi. Yang kita salah faham, kalau nak pergi Al-Usta 10 hari, 3 hari boleh jamak qasar dulu. Hak tu balik awal. Tak ada seorang ulama yang kata kita salah faham. Baik. Kemudian pula 14 hari pula ni jamak lagu mana pula qasar? Tak ada 14 hari. Tu salah dengar. Masa orang ngajar, dia duduk main je handset. Masa orang ngajar, dia duduk tengok ke kipas. Oh, lawa kipas. Tu silap. Siapa yang nak pergi ke Al-Usta, nak selesaikan pekerjaan dia, tapi tak tahu berapa hari lagi akan siap, maka dia boleh jamak qasar 18 hari. Hari ke-19 tak siap lagi, sudah tidak boleh jamak qasar. Dengar baik-baik. 18 bukan 14. Nampak? 18. Jadi kita tak tahu nak selesai berapa. Bila boleh selesai, maka bila kita pergi Al-Usta boleh jamak qasar. Selama mana? 18 hari saja. Masuk hari ke-19 dan ke atas, tak selesai lagi, sudah tidak boleh jamak qasar. Ingat tu, dulu kini selamanya. Jangan beri konar tu. Bila kemah keming, baru kita kabar korang pula. Soalan yang pendek-pendek. Last sekali, insyaAllah. Saya, isteri saya kerja di Selangor. Saya berasal dari Jertih, Terengganu. Manakala isteri saya di Kelantan. Kampung datuk saya di Dungung, Terengganu. Saya perlu ada tanah di Dungung. Isteri saya ada tanah di Kelantan. Oleh itu ada kemungkinan bila berada nanti saya isteri akan menghabiskan hari tua di Dungung atau di Kelantan. Kami racang, tapi sekadar kemungkinan. Oleh itu bolehkah saya jamak qasar jika saya balik ke Dungung, rumah datuk, atau rumah Kelantan, rumah bapak mertua, atau Kubang Kriang, mana satu saya boleh? Dengar molek-molek. Masalah ni mudah sangat. Dia nak jamak qasar boleh ke tidak, tak kait dengan rumah kita atau rumah orang. Rumah ni kita beli ataupun menyewa, tak ada. Dia kait kita ni musafir atau mukim. Kalau kita ada rumah banyak, katakan kita ada 10 rumah. Rumah mana kita tinggal? Rumah kita tinggal sini, di Pandang Indah. Dah 9 lagi, kita beri sewa kat orang. Jadi kita pergi rumah 9 lagi, kalau cukup jarak, boleh jamak qasar. Walau rumah tu nama kita, kerana kita tak tinggal situ. Rumah ni bukan rumah kita tinggal, bukan rumah kita, rumah sewa. Tak boleh jamak qasar kerana kita tinggal sini. Jadi kalau rumah ipar, rumah mertua mu di Kelantan, sekarang ni mu duduk sini ke tempat tinggal, ke tinggal rumah mertua? Tinggal di Pandang Indah, Kuala Lumpur. Jadi balik rumah mertua, kalau 3 hari dan ke bawah boleh jamak qasar. Pasal bukan tempat tinggal. Tapi kalau kata ada 2 tempat tinggal, contoh dia ada 2 isteri, atau dia ada 4 orang isteri, maka setiap rumah tak boleh jamak qasar. Faham? Kerana balik ke rumah sendiri. Kerana pak-pak tu dia bila duduk, dia panggil orang yang ada beberapa tempat tinggal. Faham? Bukan tempat tinggal sementara, tempat tinggal dalam setahun. Tempat tinggal sementara tak kira, numpang mau kawan 2 hari tempat lain. Nampak tak? Jadi kalau dia kerja di Kuala Lumpur, lepas tu balik di Terengganu, dia duduk dua-dua. Di Terengganu pun rumah dia juga, sini pun tempat tinggal dia juga. Dia gilir duduk. Dua-dua tempat tak boleh jamak qasar. Walaupun nak mari sekejap, seminit je, tak boleh. Kerana balik ke rumah sendiri. Faham tak? Dia juga nak balik rumah dia dulu, rumah tok dia di Dungung. Sekarang duduk Kuala Lumpur. Nak balik Dungung, rumah tok, tak ada masalah. Yang tak bolehnya rumah tu rumah kita juga. Selangor duduk, Al-Usta duduk. Dua-dua. Bini tua di Selangor, bini muda di Al-Usta. Dua-dua rumah kita. Faham tak?
Siapa mana-mana dua rumah haram jamak kosor, tempat tinggal sendiri. Tapi kalau tok kita, rumah abang kita, rumah kita dulu kita duduk di Kuala Lumpur, beranak sini. Sekarang kita menginap di Johor, dah kerja sana. Faham? Balik ke rumah sendiri, tanah air kita pun boleh jamak kosor, kerana kita tidak lagi tinggal di tanah air kita. Sekarang kita sudah tinggal di Johor Baru. Faham? Sahkah solat jamak dan qasar saya jika niat hanya begini? Sahaja aku solat maghrib jamak takdim. Yang kedua, sahaja aku solat isyak qasar jamak takdim. Yang kedua pula soalan, sahkah solat Jumaat niat begini? Sahaja aku solat Jumaat jamak takdim makmum. Yang kedua, sahaja aku solat asar qasar jamak takdim. Masalah niat solat jamak dan qasar. Tidak ada sebarang ayat Quran ataupun hadis yang menyebut dengan detail macam mana cara kita nak mentuturkan niat tersebut. Yang ada hanyalah hadis yang bersifat umum, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Al hadis hanya sah kebanyakan daripada amal itu dengan niat, dan dapat seseorang itu apa yang ditentukan di dalam niatnya. Oleh itu berlakulah ijtihad di kalangan ulama. Nak cara nak berniat solat jamak dan qasar. Bila berijtihad hasilnya berlakulah khilaf, iaitu perbezaan keputusan ijtihad tersebut. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada beberapa kaul tentang maknanya sekurang-kurang niat solat jamak dan qasar. Jadi pendapat yang paling kuat mengatakan hendaklah kita berniat seperti ini. Aku sahaja aku menunaikan solat fardu maghrib jamak takdim serta isyak qasar, atau aku semayang solat fardu maghrib jamak takhir serta isyak qasar. Qasar tak maghrib dak qasar lah. Kalau 4 rakaat. Walau bagaimanapun itu adalah pendapat yang paling kuat. Maknanya itulah yang jalan yang paling ihtiyat, paling cermat kita nak berniat. Ada lagi pendapat mengatakan kurang daripada itu sah dah. Umpamanya kita nak solat jamak zuhur dengan asar, solat takdim jamak takdim, maka kita niat hanya kita sebut zuhur saja tanpa sebut asar, sah juga, iaitu sahaja aku solat fardu zuhur jamak takdim. Sah juga walaupun tak kata jamak takdim dengan asar, kerana takdim itu maknanya jamak yang dikerjakan dengan asar lah maksudnya. Mendulukan waktu asar, semayang di dalam waktu zuhur. Jadi kalau dia kata gini, sahaja aku solat maghrib jamak takdim, sah lah atas kau yang kedua ni, sah, tak ada masalah. Cuma kita nak ihtiyat, nak cermat, maka nak keluar daripada khilaf, supaya apa yang kita amalkan tu semua pendapat mengatakan macam yang belaka. Maka al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar daripada khilaf ulama itu dituntut syarak. Maka kita amalkanlah dengan dua sebutan, dua ta'yin waktu. Aku sembahyang fardu zuhur jamak takdim dengan asar, aku sembahyang fardu asar jamak takdim dengan zuhur. Itulah yang terbaik. Tapi kalau kita nak rekah boleh juga, aku sembahyang fardu zuhur jamak takdim, maknanya dengan asar itulah. Aku sembahyang fardu maghrib jamak takdim, maknanya dengan asar lah juga, jadi sah juga. Dan qasar itu disebutlah qasar ataupun ringkas ataupun 2 rakaat, atau dipendekkan atau dikurangkan atau separuh daripadanya, tu belaka. Bukan nak mesti qasar. Qasar tu mana dia ringkaskan. Jadi aku semayang fardu zuhur 2 rakaat sah tak? Aku semayang fardu zuhur ringkas 2 rakaat tak? Aku semayang fardu zuhur dipendekkan 2 rakaat tak? Aku semayang fardu zuhur separuh daripadanya, separuh 2 rakaat juga boleh belaka. Sebab tu ulama kata inilah niat yang mesti seperti ini, tak ada. Mereka ulama kata contoh niat itu seperti ini. Seperti itu maknanya mesin lain pun boleh, contoh saja. Mana kita hadir dalam hati kita ni, kita buat solat ni dalam keadaan jamak, maka maksudnya jamak takhir pun boleh, jamak takdim pun boleh. Lepas tu saja aku solat Jumaat jamak takdim makmum, saja aku solat asar qasar jamak takdim. Kita lah dengan Jumaat ni kita boleh solat jamak takdim saja, jamak takhir tak boleh. Buat sembahyang Jumaat dalam waktu asar tak boleh. Jamak takdim ni dengan zuhur dengan asar saja. Lepas sembahyang Jumaat bangun sembahyang zuhur pula. Dalam solat Jumaat itu, maka pendapat yang paling kuat mengatakan sahaja aku sembahyang fardu Jumaat jamak dengan asar. Itu maksud dia. Jamak dengan asar, maknanya jamak takdim lah. Tapi kalau kita sahaja aku tunaikan solat fardu Jumaat jamak takdim, maknanya jamak dengan asar juga. Kerana takdim tu ambil asar buat lepas pada solat Jumaat.
InsyaAllah kita akan jawab yang baki-bakinya lagi apabila kita dipertemukan pada lain kali. Mudah-mudahan jawapan yang kita beri telah memberi kepahaman dan untuk mudah kita amalkan. Dan kita ucapkan sekali lagi tahniah kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Azim kerana mengadakan program sehari pada hari ini. Dan mudah-mudahan kesusahan, kelelahan kita menghadirkan diri, para ustaz yang hadir, para imam, para bilal, semuanya mendapat keberkatan dan ditulis di dalam buku amalan kita sebagai satu amal soleh untuk kita lihat keuntungannya pada hari kita bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'na syakkin wa la mahruma. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Bersama-sama kita memperbaiki solat kita untuk lebih khusyuk dan sempurna. Terima kasih kerana menonton. Semoga apa yang dikongsikan hari ini memberi manfaat dan memperbaiki amalan kita. Ingat, solat adalah tiang agama. Mari kita jaga bersama. Jumpa lagi di video seterusnya.